Assalamualaikum dan salam sejahtera semua. Selamat datang ke sesi penerangan kita hari ini. Hari ini, kita nak bersembang tentang satu topik yang sangat dekat dengan kehidupan seharian kita. Kita akan meneroka bab 6 Geografi Tingkatan 2, iaitu telekomunikasi di Malaysia. Mari kita mulakan. Cuba bayangkan sejenak, macam mana agaknya hidup tanpa telefon pintar? Tak ada internet, tak ada WhatsApp. Bolehkah kita bertahan? Pada zaman dahulu, orang terpaksa guna telegraf dan telefon berwayar yang besar di pejabat semata-mata untuk berhubung. Tapi sekarang, maklumat betul-betul di hujung jari. Kita guna telefon pintar untuk hantar mesej sekelip mata, cari maklumat dan juga untuk pembelajaran atas talian. Perbezaan ketara ini adalah hasil daripada perkembangan teknologi telekomunikasi yang kita akan kaji hari ini. Dalam sesi kali ini, ada 4 perkara utama yang akan kita pelajari. Pertama, kita akan fahami maksud telekomunikasi. Kedua, kita kenali jenis-jenis alat telekomunikasi. Ketiga, kita teliti kemajuan infrastrukturnya di Malaysia. Dan akhir sekali, kita akan uji minda anda dengan kuis ringkas. Kita masuk ke bahagian pertama, iaitu maksud telekomunikasi. Mari kita fahami konsep asasnya. Anda tahu tak, perkataan telekomunikasi sebenarnya berasal daripada perkataan Greek. Tele itu bermaksud sangat jauh, manakala komunikasi pula ialah proses menghantar maklumat. Jadi, bila kita gabungkan, telekomunikasi ini bermaksud interaksi jarak jauh antara penyampai dengan penerima. Paling mudah, bila anda buat panggilan telefon atau hantar mesej kepada kawan yang berada di negeri lain, anda sebenarnya sedang menggunakan telekomunikasi. Bahagian kedua, alat telekomunikasi di Malaysia. Kita akan meninjau sejarah perkembangannya. Kalau kita lihat garis masa ini, perkembangan alat perhubungan di negara kita memang sangat luar biasa. Bermula seawal tahun 1876 dengan pengenalan telegraf, beralih ke telefon talian tetap pada tahun 1891. Lepas itu, kita masuk ke era 1980-an dengan telefon bimbit sehinggalah ke teknologi canggih telefon pintar masa kini. Jom kita teliti setiap satu dengan lebih dekat. Inilah rupa telegraf. Alat telekomunikasi terawal ini diperkenalkan oleh pihak British di Tanah Melayu pada tahun 1876. Dulu, ia digunakan khas untuk urusan pentadbiran saja. Mesej tak dihantar melalui pesanan suara tau, tapi melalui isyarat khas menggunakan wayar dari satu tempat ke tempat lain. Inilah titik mula revolusi perhubungan kita. Tak lama selepas itu, telefon talian tetap pula mula digunakan di Tanah Melayu pada tahun 1891. Alat berbentuk suara ini sangat penting kerana pada waktu itu, keperluan manusia untuk bercakap terus antara satu sama lain semakin meningkat dengan pantas. Seterusnya, kita ada mesin telex dan mesin fax. Mesin telex ni direka untuk hantar pesanan berbentuk teks melalui satu jaringan yang dipanggil teleprinter. Mesin fax pula, sebelum wujudnya email, inilah wira sebenar di pejabat. Ia membolehkan salinan dokumen fizikal dihantar ke pejabat lain yang jauh secara serta-merta hanya melalui sambungan talian telefon. Ini evolusi kegemaran saya. Pada era 80-an, telefon selular yang besar ini telah membebaskan kita daripada bergantung pada talian berwayar di rumah atau pejabat. Sekarang, kita ada telefon pintar moden yang serba lengkap. Ada GPS, kamera beresolusi tinggi, internet yang laju dan tak lupa juga media sosial. Beza sungguh kan? Bahagian ketiga, kemajuan telekomunikasi di Malaysia. Fokus kita sekarang ialah pada infrastruktur dan teknologi terkini. Malaysia membangun dengan sangat pantas menerusi pelbagai teknologi hebat. Kita ada satelit di angkasa, rangkaian kabel fiber optik dan peralihan ke rangkaian 3G serta 4G. Selain itu, banyak syarikat telekomunikasi tumbuh, akses komputer berkembang dan kerajaan mewujudkan koridor raya multimedia atau MSC di Cyberjaya. Semua kemajuan ini bergantung kuat pada liputan rangkaian jalur lebar yang berkelajuan tinggi. Bercakap pasal angkasa, pembinaan stesen satelit bumi kita bermula dengan stesen pertama di Kuantan, Pahang pada tahun 1970. Rangkaian ini kemudiannya diperluaskan secara berperingkat ke Alur Gajah di Melaka, Sematan di Sarawak dan seterusnya ke Labuan serta Cyberjaya untuk memantapkan infrastruktur negara.
Satelit kita pun hebat tau. Pelancaran satelit MESAT telah membolehkan perkhidmatan seperti Astro dilancarkan untuk kita tonton di rumah. Kita juga ada satelit mikro untuk tujuan saintifik iaitu Tiongsat yang merupakan satelit mikro pertama Malaysia dan kemudian diikuti oleh Razaksat. Anda pernah dengar tak pasal kabel fiber optik? Ia sebenarnya sejenis kabel berkapasiti amat tinggi yang diperbuat daripada bahan serat kaca atau plastik yang teramat halus. Fungsinya adalah untuk memindahkan arus data pada kelajuan cahaya. Disebabkan kabel inilah, kelajuan internet di rumah anda jadi sangat pantas dan stabil. Okey, tibalah masa untuk bahagian keempat iaitu uji minda. Mari kita uji kefahaman anda semua. Soalan pertama, apakah maksud telekomunikasi? A. Pergerakan manusia, B. Interaksi jarak jauh, C. Mengangkut barang atau D. Pertanian moden. Cuba teka. Ya, tepat sekali. Jawapan yang betul ialah B. Interaksi jarak jauh. Ingat lagi kan perkataan tele tu maksudnya sangat jauh. Kita teruskan ke soalan kedua. Alat telekomunikasi yang diperkenalkan oleh British pada tahun 1876 ialah A. Telefon pintar, B. Mesin fax, C. Telegraf atau D. Komputer. Kalau anda ingat gambar terawal tadi, semestinya jawapannya C. Telegraf. Tahniah kalau tekanan anda betul. Soalan ketiga. Telefon talian tetap mula digunakan di Tanah Melayu pada tahun bilakah? A. 1876, B. 1891, C. 1980-an atau D. 2009. Mari kita semak ingatan anda. Jawapannya ialah B. 1861. Masa inilah manusia mula berhubung menggunakan suara secara terus. Dan soalan terakhir uji minda kita. Apakah fungsi utama mesin fax? A. Mengambil gambar satelit, B. Memindahkan salinan dokumen, C. Menonton televisyen atau D. Melayari internet. Dah tentulah jawapannya B. Mesin fax amat berguna pada zaman dahulu untuk memindahkan salinan dokumen menggunakan sambungan telefon. Syabas kepada semua yang berjaya jawab. Sebagai penutup sesi penerangan kita hari ini, cuba anda renungkan sejenak sejauh mana alat komunikasi kita dah berubah. Daripada sekadar menghantar isyarat telegraf, hinggalah ke tahap anda boleh buat panggilan video terus dari telefon pintar di tapak tangan, semuanya dibantu oleh satelit di angkasa dan kabel optik bersaiz mikroskopik. Ini jelas membuktikan betapa telekomunikasi sangat penting untuk melancarkan kehidupan kita dan memajukan negara. Dengan teknologi yang berkembang selaju ini, macam mana agaknya rupa komunikasi kita 50 tahun dari sekarang? Boleh bayangkan? Terima kasih kerana meluangkan masa bersama saya hari ini dan teruskan sifat ingin tahu anda.